Hari ni kita dapat gula ayam simple, perut dapat anda letakkan minyak, dan saya letakkan bawang lagi banyak orang lagi sedap, kau letakkan bawang putih dan halia. And then kacau-kacau letakkan daun kari. Itu sampai you nak bau daripada perah ni, dah boleh letakkan. Ni rempah yang saya telah bantu, rempah kari ayam, ni letakkan air sedikit, tunggu sampai pecah minyak macam ni, kemudian kacau-kacau letakkan air lagi, bagi pecah minyak kali kedua. Okey. Dah pesan dari kedua macam ni. Dah tengok dah awal pesannya. Letakkan ayam. Letak ayam dan kacau-kacau. Kemudian letakkan santan. Ini kacau-kacau lagi wis. Batikan dia. Kemudian kalau boleh adjust kalau nak kuah banyak letakkan air. Ini letakkan kerisik. Ini penting kerisik. Biar sedap lagi. Ini kacau-kacau. And then kalau perasaan cuka rasa dan garam. And then dah siap. Gulai simple. Gulai ayam simple.